Kalau kau undi BN pada PRN Johor kali ni, ibaratnya kau nak bebaskan Najib Razak. Ini bukan reka cerita, tapi kabar angin ini disahkan oleh anak Najib sendiri, yang mana jika PRN Johor ini BN menang besar, isyarat rakyat menyokong Najib ini dibebaskan. Aku pelik jugalah dengan setengah-setengah penyokong BN ini yang masih nak lagi Najib ni dibebaskan. Seolah-olah dengan skandal YNDB sampai 50 bilion duit rakyat ni diambil, sampai negara kita ni tanggung hutang, nak kena bayar hutang. Seolah-olah benda yang Najib buat tu macam tak ada rasa benda tu bersalah. Ini aku heran. Memang betul Najib ni ada kebaikan, ada jasa dia. Tapi atas kesalahan yang dia buat, skandal tu, kita tak boleh nafikan. Kita tak boleh bebaskan dia. Biar dia jalani hukuman apa yang dia ada buat. Dia yang kena tanggung. Yang kita nak pergi bebaskan dia dah kenapa? Orang yang curi slipper masih jalani hukuman sampai sekarang. Tiba-tiba orang yang curi duit 50 bilion kita nak bebaskan dia. Tak kepelik? Mana keadilan kita ni? Contoh, kalau kau curi beras dekat kedai runcit, kau kena tangkap. Kalau kau bukan siapa-siapa, ada siapa nak bebaskan kau? Tak ada. Kau tetap kena jalani hukuman kau. Kita jangan bagi nampak double standard lah.